Hai, selamat datang ke YouTube channel saya AM Makan. Pergi ke kedai berjumpa dengan Mara. Makan yang mana? Makan Aura. So guys, Kasihan jangan buat konten. ya, dan nak habis bulan dah kita nak buat konten. Ya, tapi yang tak tahan tu circle sama Ada Shenguna je. Saya tak ada circle lain dah guys. Saya ada dua orang ni je. Ya, mak nak kahwin tu. Tak ada kawan dah. So guys, apa tadi kata? Aku ada nak buat kerja gila sebenarnya. Aku ajak korang ni untuk menjadi bahan bukti. Aku tak nak aku seorang buat. Nanti orang kata aku ni set up lah plan lah apa semua kan. Supaya kau tak kosong ke apa ke. Mak nak buat lagi? Mak nak buat lagi? Buat apa? Nak bagi kotak lagi? Tak. Nak buat lagi ke? Mana ada? Macam dia jabu je. Jabu. Apa tu? So guys, apa kerja gila yang aku nak buat? Aku ada deal dengan seorang Cina ni. Cina ni dia jual PS5. Okay. So aku mungkin beli untuk aku lah. Aku dah ada dah share beli untuk aku itu. So tak macam nak beli promo pula. Tak nak beli promo pula. Kerja kat online pula. Oh dah serap ke? Tapi tak penting. Tak. Aku nak beli PS5 tu untuk saya saja. Aku nak buat social experiment. Wow. Oh, banyaknya duit Dia sebab aku tak tahu dah buat apa. So aku rasa apalah kita beli. Tak tahu dah nak apa. buat apa? Habis duit dia nak buat social eksperimen. Nak bagi orang free. Nak bagi free lah. Tapi nak tengok lah ada orang ambil ketak. Kalau macam contoh aku letak kat, kita contoh kat sini kan, letak kat tepi tu ke. Mat, kalau RM10 jatuh depan hidungmu, takkan mu tak ambil? Aku tak ambil RM10. Kalau RM10,000 aku ambil lah. Oh, mata duit tak. Iyalah RM10,000 kot. Takkan RM10 buat apa? Ni isi minyak tak lepas. Mana lepas berapa liter je kalau tak kena IC tu. Boleh beli. Budi habis lah. Budi akan habis lah pergi genting tu. So kita nak pergi ambil dengan Cina ni. And then kita nak tengok ada orang ambil ketak. Mu dah ada ke? Aku dia dah. Aku beli second je lah. Second hand je lah. Untuk bagi ke orang tak kena beli. Adakah nanti orang kata mu kencing pula. Eh. Ada kecek mu? Ada je aku tunjuk ni screenshot dah. Aku screenshot tu. Aku tunjuk kat kau lah. Tak faham tak ni sangat. Lepas tu mu nak buat kat mana ni? Letak kat mana? Tak tahu lah sama ada dekat Gipas ke kat sini. Kita tengok dulu. Sekarang pukul 8. Kita nak pergi ambil dia dekat Puchong Kirara. 8, 9, 19 korang. Kita pergi ambil dulu. Lepas tu kita letak. Tengok ada orang ambil ketak. Okay? Okay. Kita tunjuk lah. Dah letak ada PS5 apa semua. Kita tunjuk dia situ. Tunjuk bukti lah. Tunjuk bukti. Nak tengok orang ambil ketak. Sebab PS5 harga dia menaik sekarang tau. Rugi kalau hampa tak pergi ambil kan. Kita tengok siapa yang kena, siapa yang ambil. Tu pun second Tapi kalau hand. dia ambil tu kira dia mencuri lah. Apa mencuri? Sebab Mat letak macam tu. Kita nak tengok. Kita contoh okay, kita tak situ kan. Itu kira hadiah. Kita tak ujung tu. Contoh kita tak dekat kereta ni kan. Kita duduklah kat luar-luar ni. Tengok dia main datang tak kat diri kita. Faham tak? Tak pun kita duduk ada kereta ke. Mu nak bagi tahu mereka macam mana? Kan nak tengok orang tu jujur, nak bagi balik ke tak? Tak kira dia jujur ke tak. Kalau dia jujur, kita bagi. Kalau dia buat lari, kita kejar. Okay? Syekh kena katak dia tau. Menguna ligan dia. Berapa? Sekarang 2,000 lebih. Aku beli dekat, kalau tengok dekat Facebook tu 1,900 dah. Mahal gila nak bagi free PS5 kot, siapa tak mahu. Kalau aku tak nak. Tapi tak kita tengok dia jujur ke tak. Okay? So guys, saya tak nak buang masa. Kita nak pergi Puchong Kirara dulu. Mak. Weh, Syed. Aku punya kontak lens jatuh. Nanti kelak aku punya kontak lens weh. Betul-betul random. Hari tu cirit lah ni kontak lens jatuh lah. Oh gabut. Habis Syed cirit beraya. Bodoh lah. Okay lah. So jom kita pergi ke Puchong Kirara. Let's go. Let's go. Sekarang ni kita on the way ke mana tu? Puchong Kirara. Jauh jugalah. 21 minit je. 21 minit lagi untuk ambil PS5 tu. Dia rasa ada tak orang ambil dia? Aku rasa mesti ada tak nak ambil weh, barang free weh. Ya. Kita try letak dekat ni lah. Rumah korang lah.
kita kan ramai macam foreigner student kan. Yang tu orang nak Kalau rokok. kita dipah ni, tutup dah dipah tak ada orang dah. Ya. Kita letak dekat lobby, depan lobby tu. Lepas tu sama ada orang tu keluar, weh dah rezeki. Rezeki apa? Dia dapat. Pintu depan pintu. Hari ni buat duit macam tu lah. Bagi macam tu lah. PS bagi bang. Mainlah bayar. Betul, Mat. Ingat. Sampai dapat tu rezeki apa jangan lelak. Betul. So yang mana nak saya buat konten bagi PS5 percuma, komen ramai-ramai. Saya buat saja. Tapi lepas ni saya akan bagi kotak je kot. Kita scam buka-buka air. Kita bagi PS5 percuma. So tinggal 19 minit lagi. Ya, let's go. So jom kita pergi ke rumah Sekarang. Cina tu. Okay, Bila 50. let's go. Dia kata ni dia. Semalam Pak Arab. Cina pula. Semalam kita jumpa Arab, ni kita jumpa Cina pula. Kita Cina ni. Bapak orang. Betul. Kata handsome. Lala bapak orang. Apa orang? Tu dia. Halo bos. Boleh saya rekod? Saya rekod tak apa kan? Oh, boleh. Abang buat live tak? Tak adalah, saya buat vlog. Oh, vlog. Ah. Okay, boleh. Wih, so kita dapat PS5 free. Thank you Okay, tak free ya. Birthday. birthday. Ini saya mau bagi orang. Oh, nak bagi orang. Okay. Saya mau So, buat. Kenapa? So this is the first controller. Satu controller lagi bagi ni cute sikit boleh ya? Oh, cute. Boleh. Dan ni ada cover dengan everything lah. Kalau you tak minat just cabut je dia sticker. original juga cuma ada stiker. Sebab sebelum tu owner bagi macam tu. So I bagilah. Tapi ada lain kalau you tak minat ni. Okay, boleh. So I dapat power cord. Okay. Ini the controller charger. Controller Lepas tu, charger. this is the HDMI cable lah. Dengan nano dia. Okay. So PS5 kat sini. kat dalam. So kita buat record of the serial number. So nanti I bagi seminggu nanti. Minggu ranti. So kita capture serial number dia. Okay. Ni sudah servis ke? Service I rasanya tak, tapi semua function okey lagi lah. Kalau abang memang nak boleh bawa pergi servis lah, sebab Boleh. at least 1 year dia kena buat sekali. Ya, servis kan. Sebab So, takut nanti dia cepat overheat. betul. So sekarang I capture the serial number, lepas tu I send dekat you. Boleh. Ini saya mau bagi orang buat social eksperimen. Saya Oh. tinggal tengok ada orang ambil ke tak. Oh, abang YouTuber? I see, faham. Okay. Saya nak tengok dia jujur ke tak ambil bagi tahu saya. Sekarang banyak orang buat macam ni. Ha. Okay, so I capture this your number, so I send dekat your Macam nak ambil. Okay. abang. Tinggal satu je ke ni? Fat disk last unit. Kalau slim disk ada lagi. Slim disk berapa? Slim disk mahal sikit. Apa beza dia? Yang tu, this is the first edition. So dia storage-nya 825 GB. Yang satu lagi slim disk is 1 terabyte. 1 tera. Betul. Tapi function sama lah. Sama kan? Cuma gambar dia beza sikit kan? Gambar pun sama. Semua gambar dua-dua sama. 4K. Cuma sebab dia is the first one, so dia besar sikit nampak. Kalau betul, slim tu dia lebih kurang macam ni. Betul. So dia ringan sikit. Ini a bit berat lah, tapi kalau you tak bawa mana, letak rumah sama je. Tak tahu lah sebab I bagi orang. Kalau you buat social experiment ni, I think senang nampak. Seorang orang Sebab ambil dia besar sangat. Okay, boleh. Abang letak kat mana? I bagi ceri. Ya, you banyak untung. You jual sama I, lepas tu dia ambil balik. Jadi, otak bisnes. Memang jual barang-barang ni lah. Tapi CD tak ada, CD? CD ada juga, tapi tak banyak. PS5 tak banyak. Sebab I mainly jual PS4. Dia ada jual? Ada juga. Abang nak cari CD apa? Boleh tengok, you ada CD apa? CD ataupun I share my Shopee account, sebab I jual dekat Shopee. Kalau abang nak boleh tengok dekat. Boleh. So kita tengok CD dulu, kita akan bagi sekali CD ke, atau CD tu saya ambil ke. Okay, nama you apa? Jeremy bang. Saya Ahmed. Amir. Okay, nice to meet you bang. Ahmed. Okay. Hi. So kita tengok CD dulu, let's go. Jeremy. Kalau korang nak cari PS5 kau boleh cari Jeremy. Boleh. Nanti saya letak kontak nombor dia. Boleh. Okay. Saya dah, dia pergi ambil apa? CD. Salah lah. Belah sini lah. Oi. Kita beli second je.
Wow. Bagi orang beli second je kan. Walaupun second ni Mahal weh sekarang. lelaki tak pandang weh, second tak second. Lama sangat ni dia tunggu owner ni sampai berhabuk. Berhabuk weh. Muka mu berhabuk. Lama dia tunggu owner dia ni. Ni sudah sampai. Okay, so ini the pen. Pen dia dengan cooler everything. So, Sudah rosak lah. mana? Ada scratches dia senang rosak. Betul. Nampak muka saya lah. Muka you pula. Okay. Nampak muka you. Okay. Alright, so 2 CD dengan cooler lah. Alright. Okay. You ada bag ke? Tak ada bag? Bag ada tapi tak sure tak bawa bawa satu yang Ha, besar sikit. boleh. Dapat free giveaway weh. Tapi korang jangan perasan pula yang ni mak punya tau. Ya. Ini dah bagi yang Ambil ni je lah. Ni sekali. Tahu. Nak lebih-lebih beli sendiri lah. Racun dengan dia. Mak beli. Beli weh teracun. Syah nak beli weh. Saya kata dia nak beli. Apa kata korang? Menyesal tu bagi kat aku ni. Misal. Cuba komen, patut tak share bagi? Share beli juga. Komen. Ambil ikan. Okay, start dulu. Proud Malaysian. Confirm boleh dah. Ini confirm boleh. Okay. Dengan ni cooler dengan dia. Nanti korang cari paper bag warna hijau. Ada ni dah. Ni. Wah, hilang Dapat nak boleh. hilang. Kena buat lagi nanti. Okay. Supaya mereka tak dapat cari. Okay, boss. Thank you, boss. Alright, thank you. Alright, Tadi dia orang ada mengupak you. Dia orang kata you handsome. I'm already answer. Dia orang mau jadi skandal you. Oi, Saya dah boleh. saya tak nak ambil dia juga. Hati-hati girlfriend dia tengok ni. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, boss. bye. Apa-apa, I update eh. Alright, thank you. Okay, thank you. Bye. So, Wee. saya dapat PS5. Ni juga ni macam mana orang nak ambil ni? Nanti terbagi pula CD tu. Benda free ni jadi ringan. Ya, jadi ingat. Okay, saya duduk belakang kan, mak tak kat depan ni. Oh, ni weh. Letak tu. Seat belt. Letak seat belt. Selimut. Saya duduk belakang, okay? Okay. Ni, kena bagi orang, kena ni. Macam ni lah geng lelaki ya. Dapat game, dapat beli game tu. Sanggup letak girlfriend kat belakang. Sejuk. Girlfriend. Aku mana boleh ambil batu, ambil batu. Selimut, sakit kepala. Okay ke? Padahal dia maki orang ni. Macam. Balik air lah. Baik. So, jom kita pergi ke apa? Kita cari tempat untuk letak PS5. Let's go. Sampai dah. Saya dah tahu dah nak letak kat mana. Kita akan letak kat tepi tu. Kita akan letak kat motor tu. Apa ingatkan? Aduh, blur pula dah. Kita letak kat tepi je Azia. Tepi tu, tepi tiang tu ke kan. Jom. Teruk kan ni? Ada tu, dua orang tu Arab tu. Arab tu tahu kau main PS5. Mestilah tahu. Arab tu tahu Arab Arab. semalam boy yang aku Amin. Amin. Mina. Jom. Syah, tolong Mak Syah. So, kita tak kat sini je. Tengok ada orang ambil ketak. Untuk si ambil tu. Anggaplah ini rezeki awak. Sekejap. Kita buang dulu ni, kita ambil. Kenapa blur ni? CD ni kita ambil. Ni kita kat sini. Sini. Nak letak kotak ke sekali dengan beg weh? Tak ingat beg lah. Mana beg? Tak ingat kalau kotak. Nampak tu sangat pula. Jom. Ini banyak tempat buat dekat rumah tu. Rumah AIT. Wih, takut lah. Boleh kena bagi hadiah dekat orang. Social eksperimen. Kat sini. Okay, kita datang sini. Siapa-siapa dapat tu rezeki dia.
Ay, padahal sudah ada. Sudah ada pun duit ni tau. Hah? Itu dia. Siapa? Motor si Amri. Ada ingat Mu Tamri? Tamri. Mu Tamri ke tu? Tu warna biru. Ya je ada warna biru tu. Ya ke? Oh ni motor ni Amri. Wih no. Suzy Pink. Tak tahu dia ambil lagi. Itu dia ambil. Hah? Apa ni? Datang dari mana ni? Kima dia. Oh, bergaduh bodoh. Hah? Apa dia? Kenapa kau call aku? Mana ada call? Call aku cap kau bawa bergaduh. Siapa kita mau pukul ni? Ni bergaduh dua ni. Ha? Dua ni bergaduh. Dua ni bergaduh ni. Mari. Tak, hari tu macam aku dengar ada bergaduh di sini. Siapa bergaduh? Ai dah. Datang mana ni? Ni bergaduh. Oh, iya ke? Oh, saya. Bukan kita. Bukan. Ni datang Harry ni. Kau dari mana? Dari atas lah. Allah. Oh. Kau ni. Kau ni. Oh, kan kau Ni buat konten. satu WhatsApp. Mana ada? Ai. Bukankah selalu post WhatsApp? Ha. Ada target audience. Berapa orang view? Aku ada target audience dekat WhatsApp. Berapa view kau? Dalam 1,000 lebih. Oi, banyak bagi kontak dia. Adakah semua perempuan? Yang bagi tahu orang. Aku salah satunya. Kau satu? Ni? Aku Rina pun. Sebenarnya aku target antara itu lah. Tapi Antara tak dua boleh- ni? Tak boleh beritahu siapa lah. Antara dua orang ni lah. Ini macam jauh lagi lah. Mana? Siapa yang nak blok? Kau blok orang? Mana ada? Dia orang yang tak save nombor aku. Babi. Tak save nombor Harry. Mana dia save nombor aku? Ni nombor Amri save. Amri mestilah orang save. Una lah terutama sekali. Una lah. Sejak bagi tudung itu. Amuna. Amuna. Rindu ke? Dah lama tadi. Datang dari Bali kan? Orang Bali. Orang Bali. Bau Randi Pangalila. Randi Pangalila bertukar jadi harimau. Itu lah. Aduh. Apa dia? Mana sate aku? Sate. Ha. Tu. Nak makan sate kan? Boleh kan? Mubah sate. Babi lah. Tadi cakap shoot lain. Mubah. Okeylah. Kita orang dah nak gerak lah. Hah? Dah nak gerak dah. Oh, shoot kau punya konten ya? Ha. Oh, kau kenapa turun? Aku buat vlog je. Kau apa salah tiba mana? Oh, dia mau ambil aku. Kau ni. Nak ambil kau? Ah. Masa kau tanya dia kenapa? Tadi dia cakap dia turun ambil barang. Nak ambil aku sekali naik. Oh, naik barang lah. Okey lah. Kau call aku tadi kenapa? Aku tanya kau dekat mana nak bubang? Mubang sate. Tak apa-apa konten tu. Mubang sate lepas tu masuk hospital. Mukbang tu 300 tau view. Kau. Ni dua ni. Merajuk dah tu kau punya princess. Alah, pergilah balik. Tapi aku buat dengan Lukman dengan Arif 30 orang, 30k. Enggak betul, laki tak boleh naik. Silap orang kau buat. Oh, aku silap orang sebab ada. Kau dah tahu dah Rifai Wafa tu tak ada fans. Betul lah. Jangan ambil patut. Ambil ya. Aku tak expect nak 30k. Ya. Korang 300. Akhirnya boleh lagi pergi 200 ke apa kan. Kau buat dengan ni Syami kan dah pas kawan. Susah dia orang. Kau itulah makanya kau pergi tempat orang. Kau pergi KL. Syami kat KL. Buat dengan Syami, lepas tu yang kat ni buat dengan Ganda. Dah apa konten kau ni alah. Nanti lah. Dah banyak borak gila kau. Sekejap lagi tau sate atas tu. Tak payahlah. Itu untuk dimakan saja. Makan siapa? Bukan pedas pun. Apalah tulis sos samyam. Sate apa yang kamu cerita ni? Apa boleh sate? Makan sate. Kita tak sos samyam. Mengidam. Letak sop-sop nyam. Tak payahlah. Merajuk dah 2 orang tu. Apalah ada orang aku dah hantar balik dah tu macam orang. Oh ya ni sini orang. Ni rumah dia orang. Berjiran? Tak tahu.
Tak tahu pula ni. Ini lah, banyak juga ATM sini. Ya. Banyak cantik. Oh situ. Kan? Tengok sana di sini. Ponggari apa semua. Aku dia ambil dorang ada ponggari cantik-cantik. Sumpah lah. Tak nak pindah sini ke? Sini. Sini macam ramai foreigner sini. Sini memang pakcik-pakcik kan? Ramai pakcik-pakcik India. Okey lah. Hati tak? Jauh lah. Tak lah. Hai. Sudah. Pergi naik. Apa-apa nak kau beri. Apa? Untuk konten eh? Aku ada 2 lagi. Okey. Nanti aku datang rumah korang esok. Tu dah kacau. Boleh kata dah nanti. Dia tak nampak. Nanti dapat kat CEO. Oh, Free-free je. dia free je. Tak gaduh beli ya daripada. Tunggu macam mana ni? Tunggu sekejap ya. Tunggu sekejap dia belah. Tunggu Tak orang nampak belah. kan? Tak Letak nampak. mana? Nampak. Tu, kat tepi tu. Dia ingat tu bag groceries ni. Bag Tu. dia. Dia pun tak pergi check pun. Dah, tak pergi check. Let's go. Gerak dah. Kita tunggu je PS5 tu. Masa dah yang ambil tak? Tutup dah lampu. Kita kata weh. Lampu kereta mu. Kereta depan. Kereta apa tanya aku. Tutup lampu kereta. Macam ni ni. Tunggu sini. Sekarang kau nanti. Sekarang 11:30. Kita tengok berapa masa untuk dia orang tu ambil. Tu bokeh tu nampak kotak tak apa ke? Oi, terbuka macam. Angin kot. Macam mana ni? Biar kita lah kan. Tidur memang ada orang ambil. Kita tunggu lah. Dari mana ada orang ni? Api mula rasa tak rugi kita buat macam tu. Bila balik tu. Sebab pakai duit mu. Tanya dia sendiri. Ni kalau jual dia dapat balik duit. Tu boleh jual mahal sikit. Ni tak tahu lah Tak kalau apalah. orang Terbagi. Memang nak betul-betul bagi. tak apalah anggap lah. Apa kita tak tunjuk tadi ada benda tu ketak dalam kotak. Ha? Betul. Dia nampak flash tu. Weh, gerak macam Pak Arab semalam. Kita perasan. Dia kat situ tu. Weh, dia tunjuk. Lepas tu dia tanya, siapa pun. Duduk situ weh, ngagak weh, takut gad tak ambil. Dia tak ambil. Yo. Dia tak ambil lah, aduh. Bukan rezeki dia lah. Bukan rezeki dia. Lampu tu mu tutup lah, kantor lah kata kita tengah record. Tak apa. Tinta aku gelap. Tinta pun gelap. Tak nampak. Oh. Lah, dia tak ambil arak ni. Kenapa tak ambil? Arak tu. Arak semalam yang kau tunggu tu. Amin. Bapa Amin tak ambil, Min. Rugi lah, Min. Apa tak ambil? Siapa budak ni? Kita tunggu je. Dia tengok tadi. Ya, dia tengok tadi, dia tak ambil. Bagai Pak Arab ni, Aduh, dia rezeki tu kenapa dia tak ada ambil? Tu bunyi dia. Dia rasa macam bukan hak dia kan. Mm-mm. Tak ambil. Padahal terang-terang Ya, tengah-tengah ni tak ambil. Bodoh lah. Saya tengah sebab dah nampak kotak dah. Rugi dia tak ambil. Dia kena rasa nampak macam orang lah. Nampak orang. Dia pergi motor tu. Belah ketiak lah. Nampak. Tak nampak. Oh, turun. Kat motor. Dia baru naik motor. Ada orang naik motor. Ada orang naik motor. Apa hitam gelap. Takut. Apa ni? Mak, mu yakin tak nak bagi? Bibi balik! Ayam lah ada. Dia nampak dari sini. Dia tengok belakang. Nanti nampak flash. Dia tengok ada orang tu. Aku dah ada buat. Mak, ambil balik mak. Ambil kat aku. Asal dia tak bergerak. Kenapa dia turun balik? Betul ke? Ni Pak Gan ni. Tak ada jauh weh. Pak Gan tu kata ni. Weh. Dia ambil orang. Mak, ambil balik mana?
Aku nak tengok dia. Dia ambil bodoh. Dia tak main tegur aku pun dia dah terjujur ni. Cuba drive ke depan sikit. Drive ke depan sikit. Oh, Mat. Masuk. Sekejap. Shit. Gila lah bangsa dia buat. Hilang. Ya. Sampai weh. Hilang dah. Tu macam mana ni? Kenapa dia makan apa? Memang Mat yang nak buat sangat. Oh, nak nangis. Ha. Tapi menjadilah eksperimen tu, tapi dia tak datang balik lah. Dah kena dah nampak dah kereta ni kan. Dia tak cakap, dia tak bagi tahu dekat bagat. Dia tu naik kan. Tak bagi kat bagat, tanya sama. Rezeki hilang 2,000. Nak nangis. Nangis tak nangis. Baik buat kahwin duit tu. Ini Tapi aku tak puas hati, aku nak tengok dekat dalam dia. Tak boleh, tak ada akses kad. Aduh guys, nampaknya eksperimen saya menjadi tapi dia tak datang balik lah, jujur. Memanglah niat saya nak bagi je kat dia. Tak ada dah. Ada dah. kan macam nak balikkan kalian ilmu. Wah, Dia ni. Mutamri. Kerja betul. Member baru turun tadi. Ni matahari. Oh lah. Ni Mutahiri. Bukan ni. Ni bukan Mutahiri ni. Ni Mutahiri dah. Ni Mutahiri, ni muta abang dia. Ni. Satu lagi tu. Muta abang dia. Strap merah Ya. Muta abang dia. Tak pasti lah. Sebab dia orang colour sama dah. Sebab dia pun banyak Diorang- pakai ZR25. Dia orang semua colour hitam. Itulah guys, so saya rasa Bila aku Niat balik. Yalah. Memang nak bagi rezeki. memang nak bagi kat dia, tapi nak tengok dia datang balik ke tak. Apa dah? Apa nak? Ya, rezeki. PS5 ni. Kalau aku kau ambil bodoh kita. Akak semua ambil menjual balik kan so. Okay lah guys, so sampai di sini je lah konten saya pada kali ni. Diorang pun dah nak balik, barai dah. So kita jumpa lah pada next content. Amin ni. Amin semalam ni ambil ni, Amin semalam. Kalau aku datang Amin mana apa tengok Amin konten semalam konten. Ya, konten yang baru post tu. So sampai di sini je lah konten saya pada kali ni. Saya ikhlas memberi. Apa tak tahan? Macam setiap minit dia pusing kan? Ya, Bu. Betul-betul jaga. Oh ada podcast. So Alah. Alah je. So saya rasa sampai di situ sajalah konten saya pada kali ni. Saya ikhlas memberikannya. Walaupun melayang 2,000 tapi tak apalah, makin modal kot konten aku. So Kalau tak naik aku tak tahu konten. ni aku letak kat sini, kalau letak dekat tempat mall ke apa ke lagi cepat aku. Bubuk aku rasa ambil. So saya rasa sampai di sini sajalah konten pada kali ni. Kita jumpa lagi pada next konten. Bye, assalamualaikum.